Ikan bengkak atau terkenal dengan nama ikan bekok di negeri Cik Siti Wang Kembang adalah sajian tradisi yang sering menjadi pembuka selera bagi mereka yang menggemarinya. Meskipun ikan itu terkenal dengan rasa masin dan bau yang agak busuk, namun pengasas ikan bekok Ocean Fresh cuba mengurangkan kepekatan masin dan bau ikan tanpa mengubah identiti produk tersebut. Khalifah Hussein 47 berkata dia mula berjinak-jinak dalam perniagaan ikan bekok sejak 5 tahun lalu selepas keperitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dilalui semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 2020. Biasanya ikan bekok ni dia sinonim antara masin dengan berbau. Sapala ni kita buat R&D, bau tu kita kurangkan, masin pun kita kurangkan. Ikan bekok jenama Ocean Fresh lah. Kita melalui proses R&D lebih dari 6 bulan. So kita buat try and error setiap hari untuk temukan rasa antara tidak masin sangat dengan tidak berbau. So bila kita goreng tu dia just nice. Khalifah berkata proses penghasilan ikan bekok dimulakan dengan merendam ikan bersama garam selama 1 hingga 3 hari bergantung kepada tahap kemanisan yang diinginkan. Tambahnya, jika menginginkan rasa yang lebih masin, proses rendaman biasanya dilakukan sehingga 3 hari. Lepas tu dia jemur sekejap untuk tutuskan air. Lepas tu boleh makan. Cumanya di kita dah jadi industri, kita ada SOP kita lah. Kita ada proses rendaman dia, dikira dalam bentuk per jam. Sebanyak 12 jenis ikan yang telah dapat CJ halal. Ikan glamour, siakak, jenahat, merah, kapu, terubuk, ikan cencaru, ikan kerisi, ikan parai, dan juga ada ikan-ikan capu. Katanya dia mengambil bekalan ikan sebanyak 500 hingga 1000 kg untuk tempoh 1 minggu dan mempunyai sebanyak 17 peti sejuk beku yang boleh menampung sebanyak 400 kg ikan bekok bersamaan dengan 800 pak ikan bekok. Menurut Khalifah, kesemua ikan bekok sejuk beku yang dijual boleh bertahan selama 6 hingga 12 bulan sebelum ia dibuka. Bermula dengan harga paling murah ada ikan yang saiz kecil tu harga 15 sehinggalah 50 riyal. Terutamanya ikan glamour dan ikan siakak. Sebab sinonim dah, ikan bekok ni ikan glamour. Biasanya ikan glamour. Ikan siakak ni inovasi. Produk tu saya inovasi. Daripada orang makan ikan siakak 3 rasa, macam manis, saya jadikan dia produk ikan bekok. Menurut bapa kepada seorang anak itu, dia juga menyediakan pes nasi goreng buatan sendiri bagi persediaan untuk menjual di festival seluruh negeri di Semenanjung Malaysia. Katanya sebelum ini dia pernah menjadi usahawan ayam kampung bekok, namun sekarang dia hanya fokus